Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Vlogan bersama saya Vlogan dan pendamping saya setia Manik. Kami berada di mana? Entah, saya pun tak tahu. Tempat ni kedai ke, rumah ke apa ke. Sebab bangunan ni berada di tepi jalan besar. Bukan jalan besar lah, jalan utama di salah sebuah taman perumahan di Pekan ni. Tu dah jalan besar tu. Ni aku malas kamera ni. Tengok cahaya kena adjust ni, tengok. Tak nampak jalan. Macam masuk ke alam lain. Tengok. Dia aku adjust lah. Aduh, kacau tu. Itu jalan utama sebenarnya, jalan utama. Dari luar nampak macam banglo lama. Tapi dalam ni macam ni . 4 segi. Tak ada partition, tak ada apa. Yang saya jangkakan adalah macam gudang ke ataupun gudang penyimpanan ke ataupun kedai. Cuba tengok. Pokok kelapa ni saya sangka kan mungkin ni kedai jual kelapa ke apa kan. Tapi menurut Manik mungkin juga dikelilingi oleh pokok kelapa tempat ni. Tengok. Ada lompong-lompong dia kan. Semuanya apa? Jatuh. Semuanya dah jatuh, gugur dari pokok-pokok kan. Nampak banyak lubang kan. Banyak tau. Ini dulu tempat jual ubat kot. Mungkin juga lah tempat jual ubat. Dari luar memang nampak macam wow tempat ni. Jadi saya akan bawakan anda keluar. Tak ada apa. Mungkin anda akan rasakan ialah satu penolakan yang tak apa-apa. Satu pintu je. Betul, satu pintu besar. Pintu besar, tu nampak jalan, mau bercahaya tau. Penuh dengan nur angelic. Bak hitam putih. Tu lah, lagi maju kamera ni lagi tak reti aku nak control. Dia ada macam ciri-ciri gudang, macam kedai apa kan. Ada lubang-lubang udara tengok. Tu dah ada macam seni bina luar tu, ukiran tu. Ada yang tiga segi tu kan. Macam lubang udara kan. Untuk pengendaraan atas tu. Macam corak serambi kat luar tu. Atas tu lubang udara. Mana atas ni kosong. Yang siling. Tak ada apa lah, tengok. Video ni pun baru 3 minit. Aku pun tak tahu nak tengok apa. Tadi sebenarnya cari satu rumah. Ada satu rumah banglo lah dekat tepi jalan juga. Tapi kami dah Ricky Martin. Rumah tu berkunci ya. Ni laluan ni. Jom kita ke sana. Luar ni. Aduh. Tengok banyak kelapa kan. Memang lama kan. Ni sebelum mereka ni rumah kan. Macam store. Tu ada cermin kan. Cermin bingkai plastik tu. Ini naya. Ini kalau ada di penghuni ni jangan. Mungkin toilet ke apa tak tahu . Tak nampak pun. Cuma nampak tu je lah, seramik sinki. Mungkin juga toilet lah. Tapi toilet kan pintu gadang macam ni kan. Pintu papan. Ni rumah dia. Bangunan ni. Cantik kan di tepi kan. Nampak macam banglo tapi tak besar sangat pun.
ada satu ciri yang Manik perasan. Aku tak perasan tadi. Ni, pintu dia. Dia pintu gelongsor. Ada dia punya landasan. Railing dia. Landasan dia. Mana pintu ni besar. Mungkinlah ni gudang ataupun kedai. Saya rasa kedai lah. Atau gudang lama. Gudang apa tak pasti lah. Ataupun stok simpan barang. Okay. Tengok cantik lah. Dia atap dia klasik. Bukannya atap mahal lah. Bukan atap mahal, atap yang asal tu. Kalau nampak lah. Ada yang atap tanah liat tu. Kalau atap klasik memang atap tanah liat tu. Tapi mungkin dah diganti kan dengan ni asbestos. Itulah yang dapat dilihat dari luar rumah. Sekian sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Dari saya Wolfwagen dan penamping saya yang setia, Manik, yang sedang mencari laba-laba. Nantikan video lain dari channel ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye. Yeah.